Dia dalam konsep mainan senjata satu je. Daripada kita tak lebih nak rushing nak blocking senjata lawan, kita lebih pada rushing untuk bagi jahanamkan tangan musuh. Pasal konsep kita kalau senjata besar mana ke hebat mana senjata, kalau tangan dia pegang dah tak ada tenaga dah tak boleh lah. So mesti akan lepas. Contoh bila macam ni, yang asas bagi kita orang, okay, try pukul. Kita akan terus bantai ni, kita buat praktis kita akan bantai ni. Kalau yang sebetulnya kita akan terus bantai ke tangan. Defending mana bila kita bantai, kita terus bantai ni, lepas tu kita clearkan balik. Contoh kali ni ibarat clear tu, bahu kita ni senjata musuh mesti lebih daripada bahu kita. Kalau ni kita boleh tolak keluar jadi lebih bahu, atau kita boleh tarik ke bawah sana jadi lebih bahu. Contoh kalau buah yang kita selalu pakai ni kan, ni kita panggil buah ni, bila buah potasio bila dah bantai ni, kita akan cuba pisah. Kalau contoh kalau tak boleh nak tolak, kita sendiri akan lari ke diri. Yang ni dia lebih pada bahu, daripada sini berbau menghadap sini pun lebih bau. Lepas tu baru termasuk ni, nampak? Dia akan terus sampai. Dia timing dia memang akan ngam je kat sini, marking dia. Lepas tu footwork memang kena seberjalan, sebab tadi silah ni pasal dia dalam lerai kutau takkan ada satu buah tu mana kita akan gunakan dua footwork, satu footwork 2 sampai 2 buah, tak ada. Pasal setiap buah mesti ada footwork. Contoh masuk